Kalau dia buat kau rasa gila, itu bukan cinta, itu kontrol. Cinta sepatutnya bagi kau tenang, bagi kau rasa selamat, bagi kau ruang untuk jadi diri kau orang yang sendiri. Tapi dengan dia, kau jadi orang lain. Sikit-sikit kau yang salah, sikit-sikit dia marah, sikit-sikit dia buat muka, sikit-sikit tarik kasih sayang. Hari ni dia baik, esok dia dingin pula. Lusa dia meletup sampai kau sendiri tak boleh nak predict mood dia. Naik turun emosi tu buat kau hilang fokus, hilang diri dan paling bahaya, hilang kewarasan mental. Dan dia sengaja je buat macam tu sebab bila kau goyang, kau jadi senang dikawal. Kau sibuk jaga hati dia sampai kau tak sempat nak jaga mental kau sendiri. Kau fikir kau gila. Dan aku sebenarnya masalah kot. Kau fikir macam tu. Padahal semua tu tak lain dan bukan permainan emosi untuk kawal pemikiran korang. Kalau seseorang tu buat kau question kewarasan diri korang, itu bukan cinta. Itu adalah serangan psikologi. Saya ada buat webinar percuma. Klik link bio dan dapatkan buku saya, Narsisis.